Tak mampu beli emas besar, masih boleh mula. Saya tak mampu beli 50 gram, boleh beli yang kecil je. Soalan ni memang kerap ditanya. Jawapan saya mudah, emas besar ataupun kecil kedua-duanya boleh. Bila bercakap soal simpanan, kita ikut kemampuan masing-masing. Bukan ikut orang lain, bukan ikut trend. Kalau kita ada bajet besar, memang lebih baik ambil saiz yang lebih besar. Contohnya gold bar 100 gram. Spread biasanya lebih rendah, lebih efisien untuk jangka panjang. Tapi kalau ada bajet kecil, itu bukan alasan untuk tak bermula. Kita boleh gunakan kaedah akaun emas gap, kumpul gram sikit demi sikit. Boleh mula dengan jumlah yang paling rendah, minimum RM100. Tambah secara konsisten setiap bulan, sikit-sikit lama-lama capai matlamat. Bila gram sudah capai sasaran, boleh keluarkan emas fizikal yang lebih besar. Kalau rasa mahu pegang emas fizikal lebih awal, boleh keluarkan 5 gram ataupun 1 dinar dulu. Simpanan emas di public gold fleksibel, yang penting ada matlamat. Ramai tunggu kaya baru nak mula simpan emas, hakikatnya terbalik. Kita mula menyimpan untuk bina asas kekayaan. Emas hanyalah alat, yang membina hasil ialah disiplin yang konsisten. Tak kira kecil ataupun besar, yang membezakan bukan saiz permulaan, tapi keputusan untuk mula dan kesungguhan untuk terus menambah gram setiap bulan. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah datang ke emas public gold. Saya bantu tu apa sebaiknya.